berpikir bahwa diriku takkan mungkin mendapatkanmu, karena telah ku sadari ternyata diriku tak layak untuk di sisimu. Seketika ku merenung dan katakan pada diri, jangan mundur bila kau tahu caranya untuk maju. Ku beranikan diri untuk ungkapkan isi di hati. Dengarkan lagu ini, ku nyanyikan hanya untukmu. Oh, ku ingin kau jadi milikku, temani diriku seumur hidupku, dan ku berjanji takkan sakiti kau yang ku cinta sepenuh hati. Biarkan semua manusia jadi saksi nyata bahwa memilikimu adalah anugerah terindah untuk diriku. Jangan abaikan. Terima kasih cikgu kerana telah mengajar kami selama di 2IV. Kami doakan cikgu sihat selalu, murah rezeki, dan kami akan rindu cikgu sepanjang cikgu tak ada dekat sekolah ni. Terima kasih. Assalamualaikum Cikgu Surini. Cikgu Surini, dulu masa PT, saya ingat saya janji ke cikgu, saya nak skor A saja. Tapi tak ada rezeki, terus aku dapat B je. Tapi alhamdulillah saya usaha dapat. Lepas tu time wasa saya dapat tepati janji saya dapat A. Lepas tu saya ingat masa masuk kalau ni kan saya borak dengan cikgu borak dengan cikgu kan. Awal-awal saya memang nak dekat IB. Tapi lepas dengar cikgu cakap, cikgu cerita saya susu lalu bla 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 betul. Better time sekolah menengah ni ambil belaka. So saya terdetik lah nanti saya tu nak ambil IA, STEM A. So terima kasih banyak cikgu bagi kata semangat saya. Saya harap nanti cikgu jaga guna apa, elok-elok lah, selamat jaya cikgu. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mama. Momen yang paling tak terlupa ialah bila cikgu mengajar kelas lah. Sebab bila cikgu mengajar kelas, cikgu macam tak pernah bermarah kepada orang. Cikgu ajar kami dengan ikhlas. Cikgu kalau tidur saya pun cikgu faham. Jadi kami bila cikgu bersalah nanti kami rasa kami akan sedih sangat. Sebab cikgu adalah memori indah kita orang. Cikgu, first of all kami ingin mengucapkan terima kasih kerana mengajar kami, dan kami mendoakan semoga sihat selalu, panjang umur dan dimurahkan rezeki. Terima kasih. Terima kasih cikgu sebab dah memberikan kami kertas kerja latihan sepanjang cikgu mengajar. Kami sangat menghargai. Doakan kami SPM nanti sejarah A tau cikgu? Cikgu, siapa nak hantar Aiman? Terima kasih cikgu, mohon maaf minta restu. Doakan kami cikgu, kami sayang cikgu. Habiskan waktu di sini, mungkin 3 atau 4 hari lagi. Pada awalnya, kami semua berasa sangat terkejut. Cikgu bersara. Kemudiannya, kami berasa amat sedih.
Tapi cikgu, walau bagaimanapun, cikgu tetap di hati kami. Assalamualaikum cikgu. Kami belajar di MIB. Tak sangkalah cikgu akan besar seawal ini. Kami fikir cikgu akan besar waktu kita orang ada SPM. Kami berterima kasih atas jasa cikgu, kegiatan edukasi semua tu sangat membantu. Nanti bila kami SPM, cikgu jangan lupa datang tau. Kami tunggu. Doakan kami SPM cikgu. A+ dalam tangan. Okey, Assalamualaikum semua. Pertama sekali cikgu nak ucapkan terima kasih atas majlis yang sangat bermakna bermakna untuk cikgu hari ini. Cikgu sangat gembira. Cikgu gembira sebab boleh berjumpa dengan semua hari ini dan semua anak murid cikgu dari awal sampailah sekarang dekat Syak, dan cikgu dapat rasa hubungan yang sangat-sangat istimewa sebagai seorang pendidik, dengan anak muridnya. Bukan sekadar cikgu dengan anak murid, tapi lebih daripada itu. Cikgu sangat gembira dan cikgu sangat terharu atas sambutan ini, dan ini menjadi kenangan yang terindah dalam hidup cikgu. Momen yang memberi kesan yang mendalam kadang-kadang kita terima berita-berita yang menyedihkan tentang anak-anak murid. Kadang-kadang berita anak murid meninggal, anak murid yang ditimpa penyakit ke apa ke, dan kita akan terbayang wajah dia, tingkah laku dia masa momen yang bersama menjadi anak murid kita. Dan kita rasa macam kita sebahagian daripada mereka, rasa kehilangan yang amat, rasa sedih seperti mereka rasa. Itu antara momen yang sangat-sangat cikgu rasailah. Selain pada kejayaan-kejayaan, pencapaian-pencapaian yang dah dimiliki dicapai oleh anak-anak murid, terutamanya selepas masa yang lama tak bersama kita, dan juga bila tengok ini anak murid aku ni, itu itu merupakan salah satu kebanggaan lah, dan kita rasa macam cikgu sendiri yang rasa sangat-sangat teruja dengan kejayaan-kejayaan yang mereka miliki itu. Cikgu harap semua anak murid, warga seluruh Sultanah Hajah Kalsum jadilah insan yang beramal bakti, taat pada ilahi, seterusnya berbakti pada diri, keluarga, dan seterusnya kepada sekolah dan negara, dan sentiasa mematuhi
peraturan dan terutamanya jagalah akhlak dan tingkah laku walaupun di mana saja berada. Genggam tanganku sayang, kota ini tak sama tanpamu. Masih rasa ingin lagi habiskan waktu di sini. Mungkin 3 atau 4 hari lagi. Atau mungkin selamanya. Rumahku hanyalah kita, kau dan aku sempurna di mana-mana.